Oh, ni Zara dah nak rebus daging dulu sebab semua. Kejap je. Nak buat daging goreng kunyit untuk makan malam. Sampai Zara request nak daging goreng kunyit makan malam ni. Macam banyak pula Kita bagi dia kecut kejap keluar air, baru kita masukkan air. Ni Zara tak masukkan garam dulu. Biar dia empuk nanti baru Zara masukkan garam. Masak untuk makan malam je sikit je. Bagi dia empuk dulu. Dia sampai laju. Basuh tangan dulu nak aiskrim. Diorang nak apa tu aiskrim pau sebab semua. Zara suruh tu dekat Raya Grocer tu kan boleh COD, boleh tu hantarkan. Zara order ni bunga kobis baru RM1.7. Zara nak masak tom yam. Diorang nak tom yam malam ni makan malam. Suami Zara nak daging goreng kunyit. Ambil ni sikit satu. Ambil kacang panjang, tomato dengan daun ketumbar. Kehabisan Zara. Ambil asam jawa. Tadi rebus paru, babat semua tu. Kehabisan Zara asam jawa. Beli pau. Ya, pau burger. Mama. Ambil sudu, ambilkan mama sudu. Aiskrim ni lah. Aiskrim ni. Ambil. Nah, pakai ni deh. Ambil kayak yang ni, pegang. Pegang ni. Ayo kejap lah. Mama tu mana? Boleh kena. Ketat tak? Tak naklah mama pakai ni susah. Pakai sudu je. Tutup ni. Campur. Ni mari campur cepat. Nak coklat dulu. Ni sayur mama letak sana. Mama. Coklat. Pegang ni. Ya Allah. Coklat dulu. Ya. Peluh dia main kat luar. Mana buka dia? Panas-panas lah tempat Zara. Baju basuh pun kering dah pun. Pukul 5. Kenapa dah cair? Tak cair. Malam kita balikkan dia je cair. Nah. Sikit mama nak ambil ni. Ambil pisau, potong. Jangan buat macam gitu. Halo. Putih dulu. Dah lama tak makan aiskrim pau. Aiskrim kita? Aiskrim kita tak ada. Nak campur? Campur apa? Campur coklat. Pegang. Ni pegang. Sama juga. Tengok tu tu nanti. Yo. Hijau. Dah nah. Macam gini. Pegang. Kalau punya panas-panas ni ngam kita makan. Dulu masa kecil-kecil baru berapa aiskrim pau? RM1 ke berapa posen? Aduh. RM1. Ya tu. Sedap guys kan? Ya. Au. Kau nak campur coklat juga? Jadi kakak dia balik. Kakak dia mana? Dia tengah ke taman. Ya. Kak bawa basikal ke tak? Bawa? Ya. Ini kan. Mama nak makan satu. Mama pun suka aiskrim. Baju tarik ke depan sikit nak. Dah kering tu. Nanti mama angkat. Baju dia yang dalam troli tu tolak ke dalam. Ni aiskrim belen adik Ipar Zara bawa daripada KL tu tak habis. Kalau tinggal kat kampung tak ada orang makan. Mak mertua Zara suruh bawa balik. Kalau anak Zara memang laju aiskrim dia orang. Bismillah. Jemput aiskrim panas-panas. Takut kurang air, tambah air. Kita guna air panas. Jadi kakak datang simpan. Basikal cepat-cepat tinggal skuter ni. Siapa punya skuter tadi?
Eh. Mana kakak tadi? Tengok. Berjela-jela udah menua Zara punya bendi. Berapa hari tinggal? Jadi kalau tak petik nanti dia macam tua. Tahu tua ni macam tua. Dah tua tak boleh pakai. Sampai minggu dah kalah dah tinggi Zara. Dah ambil serai. Terus hujan-hujan ni daun dia. Serai je. Tuh masuk tom yum. Mana ambil? Ambil daun 50. Rumput-rumput hujan, masya Allah. Ambil daun 50. Tom yum kena dari 50 baru wangi. Ada tua sikit. Ini ada tu cantik-cantik. Nanti. Buah limau kasuri pun lebat. Zara punya daging macam dah masak. Ini bendi pun dah tua juga. Masak tom yum. Zara masak daging goreng kunyit. Ini ada kacang buncis, bawang Holland dengan cili padi. Zara punya ini dah tuh. Dah mengering itu. Zara nak tuangkan minyak. Masukkan bawang putih dengan apa tuh halil. Zara tumbuk. Bagi air dia menyusut sikit. Ini udah masak ini ya. Masukkan segala nih bawang Holland. Masukkan cukup rasa, campak je. Masukkan garam. Siap. Simple je goreng kunyit. Kalau Zara nak macam gini. Siap. Sebelah ni Zara nak masak tom yum. Air mendidih. Ini favorite nak Zara. Zara masukkan lengkuas, akar ketumbar, bawang Holland, cube ayam, isi ayam. Ayam lebih, nak Zara suka isi ayam. Kita guna paste. Ketuk-ketuk boleh sih dia. Guna paste tom yum. Ini jangan lupa. Masukkan daun 50, Zara campak-campak aja. Benda yang ini. Kan udang. Terus ikan sedikit. Masukkan limau. Masam-masam. Boleh masukkan enoki, masukkan daun ketumbar. Dah siap, simple je. Jangan lupa sos cair, susu cair sikit je, kita bagi dia lemak-lemak. Dah siap. Mengalahkan kedai tom yum. Lagi banyak isi dia. Kalau kedai tom yum dapat udang sikit je. Minyak panas. Nah, siap. Telur dadar. Ini dia pun dah sedap. Dah siap masak. Kejap dengan pukul 7. Pergi suami Zara balik, terus makan. Dah pukul 7 dah. Sekejap je rasa dah petang. Zara nak mandi. Mama nak makan dulu tak?
Tunggu papa. Papa ada balik tuh. Suami Zara udah balik. Nak hidangkan makan. Nah, tarik nak makan tak? Nah, suami Zara tarik. Makan tak kakak? Nak makan tom yum? Tarik kaki. Pak, mama nak mandi nih, lambat dah. Makan lah. Nah. Nak Zara ni suka hidup kuah. Tom yum nak kena asingkan. Dia orang suka minum kuah dia kan. Dia dah pakai mangkok seorang satu. Makan kakak situ duduk. Nah. Sana papa situ. Ambil dah sudu. Mana udang? Udang dia kena bagi 2 ekor seorang. Kalau tak nanti ada yang tak cukup udang, bawa mak dulu. Makan, basuh tangan dah basuh belum? Enoki, papa dia suka enoki. Nah, makan. Nah, itulah nah. Abang nak ke sini. Ya lah sini lah nah. Okey, jap. Ah, dah. Makan. Ayah mana? Tu dalam tu mama dah ambil. Ni papa nak makan sama. Pagi tadi. Pagi tadi tak makan krepek tu lah. Kejap. Coba penyek tu. Nah. Makan. Nampak mak? Belum. Ambil. Mak sudu pun. Ambil kan? Tapi nanti nak minum sup. Apa? Aku nak sup lagi. Ni, kasih dia. Okey. Minum. Mana? Aku nak ambil ayam tak. Bapak dah baca doa makan bapak. Main makan dia. Ayam terus. Sakit lah. Sakit. Mama dah kenyang tak makan. Ya, saya baca doa. Dapat ni ke? Kecil ni. Siapa nak pakai ni banyak-banyak botol. Buka apa? Sambal. Rumah ada banyak? Banyak ah. Ada orang sikit je lah. Apa? Ada orang sikit je. Ada lagi tu. Udang tak? Ada tak? Nampak lah. Tengok. Ada 2 udang tak? Saya punya ada 2 udang. Makan bising-bising. Dapat 2 udang mana? Satu udang ke? Ada 2 udang ni. Abang mak dapat satu udang. Allah. Tadi dapat bagian apa? Bagian apa? Ya. Ayam. Banyak kan? Mau bagi paha semua. Sedap tak tom yum mama? Abang mak nasi tambah lagi kan? Cukup nasi? Cukup? Okey, pecahkan sikit nasi. Apa tak? Apa? Apa puluh? Tak tahu tak banyak dalam
Ada pedas ke? 20 lebih tak? 12 ringgit dah. Sedap. Tom yum memang sedap. Yes. Oh, perlu tolong. Kalau tak makan. Kau kira tak makan. Kau tanya bulu ni. Ya. Dia makan crepe, makan apel dulu ya. Yang lagi sedap lah. Dagingnya, Amar masak daging tu lembut. Daging lah. Sudah dulu. Kan itu daging. Berapa? Sudah. Sedap. Lembut.